Korang rasa korang dah tengok semua tempat kat PD, tapi sebenarnya korang terlepas pandang otai yang sebenar. Di hujung tanjung ni tersembunyi satu binaan yang dah tengok macam-macam. Dari kapal perang hingga penghijrahan haiwan. 118 meter dari paras laut dan ketinggian menara lampu 24 meter. Cape Rashado dibina pada 1528. Ini ialah rumah api yang tertua di Malaysia. Pertempuran Cape Rashado merupakan sebuah kronologi penting di antara syarikat Hindia Timur Belanda dan tentera laut Portugis. Pertempuran ini adalah permulaan konflik di antara gabungan Belanda Johor menentang Portugis. Ia merupakan pertempuran laut terbesar di Kepulauan Melayu dengan melibatkan 31 buah kapal. Terasa kerdil sekejap bila fikir struktur ni dah berdiri teguh beratus tahun menentang ribut dan masa. A definite living legacy. Tapi jangan terpedaya dengan ketenangan ni. Orang kata kawasan ni keras. Ada kisah tentang perairan di bawah bukit ni yang berpuaka. Tempat pertemuan tiga arus yang sering menelan bot nelayan tanpa kesan. Ada juga cerita tentang entiti kolonial yang masih menjaga menara ni. Aku challenge korang datang sini waktu maghrib sorang-sorang. Vibe dia bertukar jadi sangat misteri. Seolah-olah ada mata yang sedang memerhati. Ramai percaya dulu Lanun menjadikan kawasan ni tempat persembunyian dan menanam harta rampasan di sini. Orang-orang tua di sini yakin dengan cerita tu, tapi tidak mudah untuk mencarinya kerana semua harta tu dilindungi penghuni alam gaib. Apa yang hits different kat sini? Lensa Fresnel yang ikonik kat atas tu yang masih berfungsi. View dari atas ni memang fantastic. Dan masa air surut, korang boleh pergi ke satu gua di bawah kaki bukit ni. Seriously, nature kat sini 10 out of 10. Hidup ni macam laut. Ada masa tenang, ada masa bergelora. Tapi kita kena jadi macam rumah api ni. Tetap teguh, tetap bercahaya walaupun ribut datang bertubi-tubi. It's okay to take a break. It's okay to be alone for a while. Ia lebih dari sekadar penunjuk arah. Ini adalah tempat untuk kita reset. Stay strong, stay calm, reset jiwa korang. See you in the next spot.